dia rencana. Ada ladang ke dekat sana? Ha. Memang ini simpang tak masuk? Okey tak? Bang. Kenapa bang? Jalan tak boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Pasal? Aduh, lama lagi ya? Dia nak potong. Abang bagi tapi tak lama kan? Tak lama dia baru sampai. Yes. Kuala Pila ni, kalau kita dari Johor, ikut mana dia punya jalan nak pergi lokasi ni? Kalau daripada Johor ke luar Tangkak, lalu belakang dekat, sekejap dah sampai. Itu kira Batu Kekek. Kalau Sepang 4 pun boleh, jalan ke Tampin, dapat tu bit. Kalau nak jimat tu, lalu Tangkak, lalu jalan belakang. Kalau Melaka pun boleh, tapi biasa dia orang potong Tangkak, lalu Nyalas, Air Kuneng, lalu Pasir Besar, dapat tu bit. Habis dari mana? Kalau dekat memang ikut Tangkak lah. Kalau daripada selatan, Dari Keluang, Jess. Dari Keluang. Jess. Laluan mana bagus, Jess? Laluan mana yang okey? Yang cepat. Sekarang jam highway lah. Ini baru mau dekat-dekat tol Tangkak ni. Tol Tangkak 8.6 km. Jam sini. Ajis. Dia punya jalan mana? Ha? Sudah masuk tol Tangkak. Traffic light masuk kanan. Betul tak? Jalan saja. Dia kata masuk kiri sampai hujung tu. Betul ke? babe, sorry babe. Baru perasan lah. Tadi aku tuang minyak lori. Lepas tu tengok map mana jalan yang jam. Dah ada jumpa belum jalan babe. Sorry je. Sorry banyak-banyak. Ada ladang ke dekat sana? Ha. Memang ini simpang tak masuk? Bang, saya sudah sampai di simpang bang. Tapi tak boleh masuk lah bang di simpang bang. Ini simpang tak boleh masuk bang. Ada tempat lain lagi ya masuk. Banyak tajam ini corner.
bang. Saya tak boleh berhenti sana lah bang. Tadi ada kereta dekat pinggir belakang lah bang. Mana pusing. Okey bang, saya sudah pusing balik, pusing balik. Abang boleh tunggu saya dekat. Abang boleh tunggu saya dekat situ simpang ke bang? Saya takut lah itu jalan kecil lah, takut orang marah saya. Ya bang, minta itu apa punya pekerja datang. Saya ada sampai dekat simpang ni. Saya dah panggil lah dia.
Saya parkir depan sini. Memang ini jalan juga kan?